Bayangkan tengah jalan atas ais kat kutub utara, tiba-tiba ada rekahan dan keluar cecair warna hitam pekat, iaitu minyak. Bang, siapa je yang nak jalan-jalan kat situ? Ish kau ni, bayangkan je lah. Sebenarnya bawah ais di kutub utara dan Antartika memang ada simpanan minyak dan gas yang sangat besar. Tapi masalahnya minyak ni terperangkap dalam ais yang tebal gila. Kalau nak gali, ais kena dicairkan dulu. Sekarang ni pun ais kutub dah mencair sebab perubahan iklim. Kalau kita tambah lagi aktiviti cari minyak, makin cepatlah ais ni hilang. Bila ais cair, paras laut akan naik dan cuaca dunia pula akan jadi tak menentu. Bukan tu je, haiwan kutub macam beruang kutub, anjing laut semua akan terancam. Lagi satu, kalau ada tumpahan minyak, macam mana nak bersihkan Air laut yang sejuk boleh buat minyak jadi pekat dan susah nak dikawal. Kalau bocor, habis musnah ekosistem kat situ. Sebab tu saintis dan syarikat minyak tengah fikir cara nak ambil minyak tanpa merosakkan alam sekitar. Ada yang kata kita patut tinggalkan minyak bawah ais dan fokus cari tenaga lain macam solar atau angin. Tapi ada juga negara yang tak sabar nak korek sebab nilai minyak ni boleh cecah trilion dolar. Patut ke kita gali minyak bawah ais ni?